hidup Melayu, hidup Cina, hidup India, hidup Penang, hidup Sabah. Tapi barang-barang ni tak laku di pentas dunia. Portugis telah menghantar seorang bangsawannya bernama Diogo Lopes Sequeira. Setahun lebih dia berlayar. Pada 11 September 1509 dia tiba berlabuh di Empire, Kota Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Apa catatan orang Portugis dengan keadaan Melaka ketika itu? Ini bukan orang Melayu yang tulis, ini orang Portugis yang tulis. Pada masa kini, Melaka dikenali sebagai kota paling kaya di dunia. Kuat kerana apa? Kaya kerana apa? Kerana parti politiknya kuat? Kerana perjuangan kaumnya hebat? Tidak. Kuat kerana, dan tulis, kerana peniaga-peniaga yang tinggal di sana teramat kaya. Maksudnya business very good. Dunia kini semakin bersaing dengan sengit. Negara mana yang tak mampu nak bersaing akan ketinggalan, dan akhirnya rakyatnya yang akan merana. Dalam negara kita, kita boleh jadi jagoh kaum dan agama. Masing boleh kereau. Orang Penang kata, hidup Melayu, hidup Cina, hidup India, hidup Penang, hidup Sabah. Tapi barang-barang ni tak laku di pentas dunia. It doesn't mean a thing in today's fierce global competition. Jangan nanti bak kata orang Melayu, kita menang sorak, kampung kita tergadai. Ini bukan hanya pasal martabat bangsa, tetapi soal survival Malaysia, negara kita, di tengah-tengah peraduan hebat abad ke-21.